Menjelajah Kota Barakah, penyembuh jiwa. Teruskan bersama kami di Kembara Murabi. لسه في الأيام بقية، لسه في الأحلام كمان، إني أخسر مش قضية بس أسلم. Dalam video kali ini, kami akan bawa Ma dan Abah ke satu lokasi yang telah menjadi saksi kepada satu peristiwa yang bersejarah dalam ketamadunan Islam. Masjid ini dibina pada tahun kedua Hijrah oleh Bani Salamah. Pada awalnya, masjid kecil dengan binaan sederhana ini didirikan dengan batu bata dan tanah liat, serta atapnya dari dahan tamar. Melalui beberapa fasa pengubahsuaian, masjid ini diterapkan dengan ukiran seni bina dari Turki. Okey, sekarang kita pergi kepada masjid yang seterusnya, masjid yang sangat cantik. Yang masjid nama dia Masjid Qiblatain. Okey. Masjid yang sangat cantik, warna putih. So kat sini kita nak berhenti untuk solat masuk waktu asar. Renovasi pada tahun 1987 telah memberi sentuhan seni bina moden dengan berdirinya dua menara tinggi dan dua kubah besar bagi melambangkan dua kiblat. Okey, kita berhenti kat sini sebab kita nak solat asar dulu, dan selepas solat asar kita akan bersambung ke destinasi seterusnya. Alhamdulillah, kita sekarang berada di Masjid Qiblatain, yang tempat perkaran kiblat. Di mana tempat perkaran kiblat? Di mana tempat kiblat yang pertama? Kita tengok ke atas. Dan ini tempat tandaan dia, dan tempat kiblat yang pertama. Ke arah ni lah. Masjid Allah Taala perintah Nabi supaya perkaran kiblat maka Rasulullah alih kursi lebih kurang 180 darjat. Rasulullah guna kiblat ke arah ni, masjid. Arah ni Masjid Haram. Kita nak bergambar kat sini saja. Okey, dah ada. Okey. Tunjuk tempat kiblat. Dah saya tunjuk. Dia tunjuk. Tapi dia putar lah, saya tunjuk. Tahu. Masjid ini boleh menampung ribuan jemaah dengan ruang solat yang luas dan berhawa dingin. Walaupun dibina semula, masjid ini masih menyimpan sejarah agung pertukaran kiblat yang berlaku di sini. Sejak Rasulullah SAW pindah ke mana? Madinah, masa tu kiblat mengarah ke sinilah belakang kita ni. Ini mengarah Baitul Maqdis. Jadi Nabi sembahyang menghadap sini. Dalam masa yang sama, Nabi membelakang Kaabah. Itu yang berasa berat di hati Nabi SAW. Kenapa aku belakang Kaabah? Berat. Kalau kita tak ada rasa apa. Nabi suruh selalu menghadap Kaabah, duduk menghadap Kaabah, menghadap kiblat. Baik, berkat. Dan segi saintifik pun, kajian saintifik pun membuktikan Kaabah tu adalah punca kuasa magnet terbesar dunia kan. Dia ada frekuensi yang dahsyat yang akan ada pengaruh baik pada otak, yang juga ada frekuensi dia kan. So orang yang menghadap Kaabah ni, dia ada kesan-kesan positif yang luar biasa sebenarnya. Tidur menghadap kiblat, duduk menghadap kiblat kan. Bila membelakangkan Kaabah tu, dia akan ada kesan-kesan negatif. Sedar tak sedar. Itu segi saintifik kan. Tapi Nabi ni mungkin lebih adab, daripada adab. Tak sama membelakangkan rumah Allah, Baitullah kan. Nabi rasa berat. Allah, tak baca rasa bersalah. Kalau di Madinah, di Mekah, Nabi SAW akan semayang menghadap Kaabah dan juga menghadap Baitul Maqdis. Dia dah bearing 2 in 1. Jadi Nabi akan menghadap Kaabah, Nabi akan semayang di sini. Nabi akan ini Kaabah, Nabi akan semayang di sini, selalu akan semayang di sini supaya dapat hadap dua kiblat sekali. Kaabah dan juga Baitul Maqdis. Nabi jarang, atau mungkin tak pernah, saya tak pasti, di arah lain. Nabi akan selalu prefer arah sini, iaitu dapat menghadap Kaabah sekaligus menghadap Baitul Maqdis. Bila dah hijrah ke Madinah, tak boleh terpaksa menghadap Baitul Maqdis membelakangkan Kaabah. Itu Nabi berat hati.
Dia minta, ya Allah, tukarlah kiblat. Lepas tu orang Yahudi pula ngejek-ngejek. Kata agama baru, tapi kiblat sama dengan kita orang. Nabi lagi susah hati. Kata agama baru, kiblat sama dengan kita, pahal. Panas juga Nabi kan. Akhirnya doa, ya Allah. Dalam sembahyang Nabi selalu doa. Begitulah. Menghadap itu dalam keadaan Nabi rasa tertekan, membelakangkan Kaabah. Orang Yahudi kutuk, ejek. Maka Nabi selalu minta, ya tukarlah Kaabah ke kiblat, ke arah Kaabah. Karena Nabi sampai keadaan sampai sembahyang, Nabi tunggu mana Jibril turunkan wahyu. Kadang-kadang sampai Nabi jeling-jelingnya terdongak. Lepas tu tersedar balik, turun balik. Mana Jibril tak sampai, mana lah wahyu kan. Moga-moga ada wahyu, pindahkan kiblat. Kadang jeling-jeling terdongak, turun balik. Sampai Allah tegur. Bila ayat tu, bila Allah dah tiba keputusan Allah nak kabulkan, Allah tegur, turun ayat, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Benar-benar aku melihat wajahmu berbolak-balik ke langit. Kejap tunduk, kejap ke langit, kejap tunduk, kejap ke langit. Qad nara taqalluba wajhika falanwalliyannaka qiblatan tardhaha. Pasti kami akan arah pindahkan kiblat yang kau suka. Bukan aku suka. Hebatnya Rasulullah SAW. Kiblat yang kau suka, bukan guna. Kau suka. Allah, itu dah luar biasa tu. Kiblatan tardhaha. Okey, sekarang fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Masa tu sembahyang zuhur. Ada yang kata sembahyang asar. Dah 2 rakaat ada. Ayat itu turun Nabi berhentikan sembahyang, pindah ke belakang. Imam pindah ke belakang, sambung lagi 2 rakaat. Maka jadilah masjid ini masjid kiblatain, 2 kiblat. Dalam satu solat, solat zuhur atau asar, 2 rakaat pertama menghadap ke sini, menghadap Baitul Maqdis. 2 rakaat kedua, ayat itu turun, menghadap ke belakang. Itu yang Siti Aisyah kata, mali ara rabbak illa wa qad sara'a fi hawak. Aku lihat Tuhan kau, wahai Muhammad SAW, betul-betul segera apa kau nak, segera dibagilah. Sayang betul Tuhan kau pada kau. Wallahu a'lam. Itu lebih kurang tentang masjid kiblatain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sedutan episod seterusnya menjejaki sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.